sebab space dah terlampau, dah tak cukup space. Okay, macam ni lah Fiz, you cerita sikit lah progress you lah. Okey, progres saya. Ha. Kalau ikutkan sekarang ni, saya masih lagi tak buat apa-apa. Tu saya nak meeting hari ni. Jangan je. Masih lagi tak buat apa-apa. Tak buat apa-apa. Okay. Tengah tunggu pinjaman daripada Yayasan Negeri Sembilan. Saya tak daftar, tak lapor diri lagi untuk SEM 2 ni. Oh. Sekejap, saya tengok dalam sistem sekejap. Kalau okey, saya akan bayar dulu. Saya akan daftar untuk SEM 2 ni. Saya akan start buat lah untuk bab 1 hingga bab 3 kan, Prof? Betul. Sekejap, saya tengok. Okey, you punya status. Saya tak perasan pula tu. Kalau tak beritahu, saya tak tahu tu. Saya tak payah diorang tu. Sekejap not registered. Kalau okey, saya bayar sendiri dulu. Tak. Kalau you tak nak tunggu tu, you elok you ambil, you minta tangguh. Extend. Dah extend daripada apa ni? Dah extend lah, better. Saya rasa saya tanya dulu dengan unit pinjaman kat sini. Kalau lambat lagi, saya bayar dululah, Prof. Boleh ke? Tapi dah mid-sem lah kan ni. Tapi kalau you tak buat apa-apa, baik you extend. Tak adalah, tak supaya sebab kita nanti dah ada maksimum tau. Dia ada maksimum time frame tu. Jadi kita tak nak lah you sampai maksimum. So kalau you extend, you maksudnya you kata you tunggu pinjaman masuk. So at least you tak perlu bayar SEM ni. So you buat kerja je macam biasa, tapi you tak perlu bayar kan. You buat lah chapter 1 sampai 3 tu, you buat lah juga. Tapi you extend. You extend. You buat 1 sampai 3 tu. Tapi you extend supaya bila time ada duit, nanti dia masuk baru you bayar. Okey, baik. Boleh? Kan? Tapi you kena tanya dia orang tu. Secepat mungkin, sebab saya rasa dia ada untuk tarikh akhir tu, extend tu semua dia ada tu, tak silap saya. Alright, nanti saya tanya Usim lah. Tanya secepat mungkin lah. Okey, tapi sekarang ni you maksudnya you belum lagi ada pertambahan lagi lah daripada yang dulu yang kita tengok kat kedai tu. Ya, betul. Okey. Banyak kerja nak kena buat tu. Elok-elok lah tu. Saya boleh try tu. Yang itu baru, itu pun masih lagi kena brush up lagi tu. Kan? Itu yang saya kata dulu, kalau boleh you buat dalam satu hari you spend 2 jam. 2 jam pun cukup lah. Selalu saya minta 3 jam. Tapi 2 jam pun rasanya untuk you buat, you spend, contohnya you carilah masa bila-bila pun, pagi ke, lepas balik kerja ke kan, ataupun apa ke kan. So contoh kalau lepas balik kerja, lepas pukul 5 tu you spend lagi 2 jam untuk you buat you punya kerja akademik ya. Tapi saya tak pasti you punya kerja ni dia ada tak macam support untuk you akademik ni. Kalau you nak buat dalam office tu, ada tempat untuk apa ni, internet apa ada semua. Tak ada. Saya memang tak buat ada rumah lah. Office tak ada tak ada ni. Internet luar tak boleh masuk, Prof. Saya kena cari masa ke rumah lah kan. Cari apa semua kat rumah lah. Cari masa ke rumah. So dia sebenarnya macam ni, PhD ni dia sebenarnya dia kena layan kerja. Dia memang akan ambil masa sikit lah, tapi kena layankan je. Ramai yang graduate semua macam tu lah, dia orang paksa juga dia orang ni layan kerja kan, pelan-pelan kan. So lama-lama habis lah. Faham.
Ha. Sama macam masa saya pun part time juga tu, saya layan dia sampai 10 dekat 7 tahun saya buat. Ha. Tapi kalau boleh yang ni you target lah berapa yang you nak habiskan. Takkan you nak habiskan sampai 10 tahun, 7 tahun lagi. Ha. Itulah kalau boleh memang saya nak habis cepat. Ha. Boleh insya-Allah, tapi kita macam main golf lah. Kita macam main golf lah. Berapa jauh you nak pergi tu you bergantung kat you sendiri. Faham. Tapi dalam grup tu ada ramai kan Tian. Kalau meeting you dapat datang, contohnya datang meeting apa semua, kalau kita ada buat bengkel ke apa ke, you join je lah supaya apa ni dapatlah sikit apa sebab you part time tau. You part time selalunya keseorangan kat tempat kerja tu. Kan? Jadi you kena jadikan yang grup ahli grup tu sebagai you punya apa ni lah rakan buat PhD. Faham. Tapi ramai yang dah habis. Yang belum, yang tengah buat tak salah saya 5 orang. Yang baru satu, ada 2 baru tu. Wan Nasrul seorang dan juga Miftah daripada Indonesia tu. Miftah tu lagi pula daripada Indonesia lagi. Dia duduk Indonesia lagi. Jadi maksudnya dia lebih kurang sama je. Yang Wan Nasrul pun sama juga, dia pun kerja juga. Hazwani dia kerja juga, beng-beng. Tapi dia dah habis, dia dah submit dah. Hazwani. Dia kerja Maybank. Tapi lama juga dia buat lah. Rasanya 6 tahun juga kot dia buat. Tapi dia pelan-pelan buat. Yalah bila time dia sibuk lah kan. Macam you all lah. Macam you all tengah sibuk tu memang saya faham lah tu. Saya faham lah. Kan. Cuma you kena bagi tahu. Sebab kadang-kadang kita apa ni, kalau bagi tahu tu at least saya maklum lah. Kan kita tengok macam mana nak selesaikan ni. Tapi saya rasa kalau you boleh, you kata you nak tunggu tu, you try apalah. Kalau you nak bayar dulu pun mahal juga, berapa? 1,800 je. 1,800 tu. Banyak juga tu. Okey lah, tapi itu pulang kat you lah. You timbang-timbangkan dia. Okey, you tanya dia boleh ke tak extend sebab saya nak tunggu pinjaman saya masuk. Kalau dia kata tak boleh extend, dan you tengoklah macam mana. You tengoklah kan. 1,800 tu banyak jugalah. 1,800 tu kan. You try lah tengok. Tapi kalau tanya boleh extend lagi bagus. Bila dah duit masuk lagi tak pening kepala. Tak adalah dia pening kepala kan. Betul. Tapi dia pinjaman ke dia beasiswa? Pinjaman. Tak boleh convert ke? Tak boleh. Oh, tak boleh convert Yayasan ni sebenarnya tak bagi convert Tak bagi, memang untuk PhD dengan master memang pinjaman. Tak boleh kalau yang degree yang boleh convert beasiswa yang boleh convert kalau dia dapat cemerlang lah. First class degree. Tapi dia orang tak, semuanya pinjaman, tak ada langsung macam award ke apa, tak ada. Tak ada. Oh, okey. Berapa dia bagi tu nanti? Ikut yuran kita lah. So total berapa kalau you dapat nanti? Kalau total dapat 18 rasanya, 18. Untuk 18. 3 tahun je, 6 sem. Okey, 18 tu boleh kot lepas dah ada PhD senang sikit. Kan? Gaji boleh bayar kot. Tak adalah susah sangat. Tapi dia bayar je macam mana? Dia ada bulan-bulan lah. Dia bayar terus gaji masuk ke akaun USIM lah. Dia masuk Tak, terus. yang untuk pinjaman tu bayar nanti macam mana? Saya bayar. Saya bayar, tolak gaji kot. Oh, tolak gaji Belum bincang lagi pasal bayaran. Oh, Tolak gaji. Tapi dia tak ada apa-apa interest apa, tak ada kan? Dia tak ada. Okey lah. Elok sangat lah tu kalau dapat tu okey. Sebab tak ada interest, tak ada apa. Orang bayar, maksudnya dapat 18, bayar 18. Kira mana nak dapat macam tu? Ya. Kan? Okey, so apa yang saya nak apa ni, kalau boleh lah, okay, you buat lah yang apa ni, kontak USIM tu, yang you nak buat tu. Okay, and then you dapat pinjaman tu dan you sambung. Okay, ataupun alternatif kedua, you bayar sendiri. You bayar sendiri dan juga lepas tu dapat balik daripada pinjaman tu, dia bayar balik tak nanti yang you dah bayar dulu? Dia rasa Dia bayar tak?
dia pulang balik lah. Dia akan bayar kat USIM, nanti USIM check kalau kita punya tak ada tunggak, dia bayar balik dekat kita. Boleh Selalu macam tu. Itu kalau macam tu okey juga. Tapi saya tak pasti yang tu bab ni, bab bendahari ni saya tak berapa pasti sangatlah. Nanti saya tanya Jadi balik. kalau macam tu pun boleh juga. Jadi sekarang ni kalau dah settle bahagian maksudnya pengurusan pelajar tu, kita kena settlekan chapter 1 sampai 3. Sebab you kena pergi kolokium, 2 kolokium tau. Kolokium you belum lagi masuk kan? Belum. So maksudnya selalunya dia kolokium pertama chapter 1, kolokium kedua chapter 2, and then QT 1, 2, 3. Okay. So maksudnya sekarang ni selalunya kalau you nak ni, dia akan minta you punya you kena hadir kolokium tu kena hadir. Kolokium So, present ya, Prof? Kita present ke? Dia present. Okay. Present dekat apa ni, orang lain, bukan saya. Okay, so sebab tu kita kena ni. Jadi mungkin daripada setiap minggu nanti kita akan discuss lah. So you buat, lepas tu kita discuss. Buat setiap minggu kan, discuss. Macam tu student saya semua buat macam tu. Setiap minggu dia akan discuss dengan saya lah. Okay, boleh. So boleh Okay, ada apa-apa lagi tak yang you nak minta saya tanya saya ke apa ke? Boleh Prof. Ada apa-apa nak tanya ke apa ke? Tak ada, setakat ni tak ada lah. Sebab saya punya masalah tu je lah. Bahagian kewangan je lah. Okay. Kalau macam tu. Ada 2 alternatif lah tadi. Ada 2 alternatif. Okay. Nanti you bagi tahu saya lah. Lepas ni you boleh terus contact kot USIM. Alright. Boleh. Baik. Okay. Alright. Okay. Assalamualaikum. Terima kasih. Thank you. Ya.